Amal doa ini, Allah hilangkan kekusutan kamu, Allah hilangkan kerisauan kamu, Allah mudahkan urusan pembayaran hutang kamu. Masya Allah. Nabi pun ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kata Abu Umamah, aku pun amalkan doa itu sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu petang. Allah melangsaikan hutang aku dan aku tidak lagi dilanda kesedihan. Tidak lagi. Sehingga akhir hayat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, satu doa, satu saja, sebab mendapat ubat yang betul dengan dos yang betul. Ada masalah, orang buli, orang bagi tekanan dekat kita, tekanan daripada orang yang lebih berkuasa daripada kita, wa qahrir rijal. Nabi ajar dalam doa ni ada, aku berlindung denganmu wahai Allah daripada kekuasaan lelaki-lelaki lain, daripada tekanan lelaki-lelaki lain, daripada serangan pihak-pihak lain. Baca doa ni. Nabi masuk dalam masjid, Nabi berjumpa dengan seorang sahabat namanya Abu Umamah dalam masjid, tapi bukan waktu solat. Apabila Nabi masuk masjid, ada Abu Umamah duduk seorang-seorang. Nabi pun tanya, ya Abu Umamah, afi ghairi waqti salah, afi ghairi waqti salah, wahai Abu Umamah, sekarang bukan waktu semayang, apa yang membuatkan kamu duduk? Kata Abu Umamah, humumun wa duyunun lazimatni ya Rasulullah. Kata Abu Umamah, kesedihan yang melampau, stres. Humumun, stres. Wa duyunun, hutang yang banyak wahai pesuruh Allah. Hutang banyak, hati jadi sedih, jadi serabut. Sahabat-sahabat mencari apa? Mencari Allah. Hutang banyak, nak kerja tak senang, nak buat apa pun tak senang. Tuan pertama minta, lepas petang sikit tuan yang kedua datang minta hutang, esok tuan ketiga datang, tak tenang. Maka para sahabat ketika mana tidak tentram, ketika mana dilanda kesedihan, ketika mana hidup dipenuhi dengan masalah, para sahabat mencari masjid, mencari Allah, bukan cari flavor vape baru, bukan pi cari awet untuk keluar 2 jam dating untuk tenang, bukan healing di Genting Highland. Pi nak healing kena 5 jam jam lagi geram. Apabila para sahabat Allah uji, longgokkan hutang, berhutang bukan kerana malas bekerja, berhutang kerana keperluan hidup. Sahabat cari Allah, sahabat cari masjid, duduk dalam masjid solat, lama bertafakur, lama healing dalam masjid. Bila Nabi masuk, Nabi tanya kenapa, dia pun bagi tahu. Nabi pun ajarkan, ya Abu Umamah, aku ajar satu doa, kamu amal doa ini, Allah hilangkan kekusutan kamu, Allah hilangkan kerisauan kamu, Allah mudahkan urusan pembayaran hutang kamu. Masya Allah. Ubat tu untuk Abu Umamah seorang? Tidak, untuk saya dan kita semua.